adakah this Budi 95 ni bukannya it's not about subsidi bersasar? Satu hari ada 2.6 pembeli minyak. 2.6 juta. Satu hari. Macam mana sistem tu nak handle? Kenapa 300 liter saja? Kenapa tak 400 liter? Ataupun kenapa tak 200 liter? Pelaksanaan Budi ni mungkin tak sampai ataupun ada komplikasi sebab ada isu, banyak isu. Orang duduk dekat Seremban, kerja dekat KL. Orang duduk kat Melaka, kerja dekat KL. So tak boleh lah your special case tu membuatkan kerajaan terpaksa tinggikan just for you. Yalah. Sebab patut kita ada limit of the amount of subsidi yang kita boleh pakai. Dia ada marah dulu kan. IPKM apa? Politek. Banyak. KKM ada, Politek ada. Lain Tak tahulah, saya pun nak pening. Tapi kalau banyak duit sikit boleh pergi apa? Marah punya ni apa? UniKL ni. Yang Pinnacle tu ni KL lah. Pinnacle. Dia dah let go apa dia panggil? UiTM. Dia kena paksa let go Dia masa zaman Najib, masukkan zaman Najib. Masa zaman Najib lah. Najib. Bukan, yang zaman Najib lah. Dia kena paksa let go To let go pada KPT. Kementerian Pelajaran Tinggi. Jadi government. So dia hilang, bukan saja dia hilang nama, dia hilang aset, tanah, bangunan, staff. Sebab dulu marah yang initiate ITM tu. ITM. Tapi after that jadi UiTM. Bila that's one of the attraction lah. Ouch. So bila tukar jadi bila bawah KPT dia jadikan universiti. Betul. Dulu ITM dulu tak ada. Tapi dulu marah yang naikkan daripada sebiji benih. Dengan bangunan milik Mara. Dia di bawah Mara lah, di bawah ITM lah sebagai owner kan. Bila dah habis semua dah besar, dah 150,000 student tahun at any time. Tuai. Jadi Mara hilang profesor-profesor. Maknanya dulu employed by Mara, budget Mara lah, tapi budget tu kerajaan bagi. Lepas tu now they all employed by the kerajaan lah through KPT. Lepas tu dia tahu dia tak mahu hilang aset. So bila dia tubuhkan UniKL, all the assets, bangunan apa semua-semua tu milik Mara. Jadi UniKL ni hanya jadi service company. Faham tak? Kalau kerajaan nak ambil lagi ni, dia tak boleh nak ambil sebab benda tu hak Mara. Apa beza dengan UiTM itu? UiTM tu bangunan tu semua milik kerajaan. ITM. ITM. Jadi kerajaan boleh tukar je lah. Sekarang ni dia milik Mara. Dulu milik ITM pun milik Mara bukan? ITM milik Mara, ialah dulu dia ingat ITM forever milik Mara. Jadi tanah tu semua dia park bawah Mara. Dia park bawah ITM. Bawah ITM. Bila Mara dia tarik keluar macam tu je lah. I see. Bila nak UniKL ni dia tak buat macam tu. Dia letak bangunan tu di bawah Mara. Sekarang di bawah Mara, bangunan semua Mara. UniKL ni hanya service company saja, tak ada aset. Doktor, tak ada aset. I ada dengar kebanyakan lecturer di UniKL ni, maybe salah lah. Adalah bukan full timer. Jadi macam tu lah. Betul ke? Saya full timer. Full timer. Total staff ke UniKL ada 2,700 orang. Okay. 1,700 adalah lecturer. Lagi 1,000 tu support service lah. 2,700 pekerja? Total. So 1,000 support, 1,700 lecturer. Dalam lecturer. 1,700 tu semua full timer ke ataupun? Full timer dan juga contract. Tapi of course dalam tu banyak juga part timer. Ada juga part timer tapi tak masuk dalam 1,700. Tak masuk? Tak masuk. Like, mana lebih banyak? 1,700 yang full timer ke ataupun yang part timer? Kalau ikut masing-masing punya institut lah. Macam tempat saya business school tu lebih banyak part timer daripada full timer. Itu yang orang cakap tu lebih part timer. Kenapa Kenapa? Sebab tak cukup. Nak cari lecturer pun tak cukup. So dia pun mengajar certain classes lah. Ya. I see. Dia mengajar certain classes and then lagi satu, bila kita ada part timer ni, kita nak orang yang daripada industri. Betul. Yang ada knowledge, tengah buat apa? Dia tengah bekerja, lepas tu dia mengajar. Dia mengajar, mungkin dia ambil kelas petang ke pukul 6 ke kan. Jadi budak-budaknya dapat better lecturer lah. Industrial knowledge lah. Daripada kita ambil full academic kan. Kita combine lah. Okay, kita masuk sikit pasal isu-isu full academic dengan dengan yang ada pengalaman industri ni. Apa pendapat doktor? Dah start ni? Jangan pagi, kita boleh start terus. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar setia DAF Podcast Dr. Ami dan Financial Faiz. Macam biasalah dalam kita punya podcast bersama Financial Faiz, selalunya akan bercerita tentang isu-isu ilmiah. Kalau korang follow Financial Faiz punya podcast di channel warna biru, korang akan nampaklah kita akan mengambil guest-guest yang
bukan random ya, tapi mereka adalah experts dalam dia punya bidang. Contohnya itu kita pernah panggil Sarinah Kak Tam. So beliau bercakap tentang warga Hawa ni, kalau hati susah dengan suami sendiri, boleh betulkan diri sendiri tapi tak boleh betulkan orang lain, sebab orang lain tidak akan berubah. Maknanya kalau nak kahwin tu kau pilih lah betul-betul. Kalau kau salah pilih, kau kahwin sebab cinta semata-mata, lepas tu si husband tu tak bekerja sebab tapi kau cinta dia, then kau punya masalah. Banyak isu Banyak isu. Bukan setakat ekonomi, bukan kewangan saja. Betul. Itu untuk Financial Faiz Podcast. Tetapi hari ini kita bersama dengan Dr. Amir, which is the co-host of DAF Podcast, Dr. Amir Financial Faiz, and kita akan berbincangkan banyak-banyak isu semasa ekonomi, sedikit sebanyak tentang consumer jugalah. Tetapi isu-isu consumer di Malaysia ni dia akan berkait rapat juga dengan isu-isu ekonomi dan juga isu-isu politik. So macam dia tak boleh nak lari sangat lah. Tapi sebelum kita start tadi Dr. Amir, kita ada berbincang sedikit tentang UniKL. So Dr. Amir datang dari UniKL. So kita akan teruskan perbincangan itu. Tapi selepas itu kita akan berbincang tentang Ron 95 Budi Madani. Doktor boleh sebut tak Budi Madani? Semua yang boleh. Budi Madani. Saya banyak sangat. Cuba sebut 10 kali cepat-cepat. Cuba. Makan Budi sekejap lagi. Tak apa. Sama Budi. Tak, Budi Madani banyak-banyak. Oh, Budi Madani. Tak payah panjang lah. Budi Madani. Susah betul kena sebut lah. Bila I kena buat video, bukan kena lah, tak siapa paksa pun. When I wanted to buat video tentang Budi Madani tu, sebenarnya perkataan Budi Madani tu kita tak tahu sampailah benda tu keluar. The embargo tu lifted. And then alamak nak kena buat voiceover lah tentang Budi Madani. tak mudah. Marah juga tak senang nak sebut benda ni. Saya pula keluar tu kan, seorang lagi kita nak kenal. Dulu kita kenal apa? Rahmah. Lepas tu kita kenal Sarah. Sekarang kita kenal kawan baru, Budi pula. Rahmah Budi. Rahmah yang mana? Yang menu Rahmah tu menu Rahmah, bantuan-bantuan apa semua kan. Yang Sarah tu ialah bantuan hidup, Sarah hidup kan. Dalam banyak Budi. Dalam banyak ni siapa yang paling famous Sekarang ni Budi lah. Sekarang ni Budi lah, talk of the town. But like 2 weeks ago it was Sarah. It was Sarah masa yang RM1 kan. Semua cerita pasal Sarah kan. Terus sekarang cerita pasal Budi pula. Yes, kita akan get to that. Tapi doktor, nak masuk sikit tadi sebab sebelum kita pasal nak tahu pasal UniKL. UniKL dan juga apa tu perbezaan antara lecturers yang berpengalaman dalam industri dan juga yang tidak berpengalaman dalam industri. Sebab kita sebagai student bila dah masuk mana-mana universiti lah, tak kisah dah enroll into any courses, kita bukannya boleh pilih sangat pun. Kalau the class schedule tu open and kita kena ambil kelas tersebut dan dia open untuk satu jenis lecturer over the other, kita bukan boleh pilih pun. Tapi apa perbezaan antara dua-dua lecturer? Lecturer yang ada industry knowledge ni memang selalunya jadi pilihan pelajar. Itu memang betul memang selalu sebab suka, sebab dia ada application, dia ada pengalaman. Dia boleh cerita, contohnya saya buat ni kan. Jadi bila bercerita dekat student tu, dia lebih faham rather than just lecturer yang datang put up slide, bercerita daripada buku, which student pun boleh buat yang sama. Kan, berbeza kan, penyampaian tu berbeza. Jadi UniKL terutamanya business school, kita banyak pakai orang yang mempunyai pengalaman bekerja dan menjadi pendidik. Contoh saya bagi saya lah. Saya bekerja di luar, di dalam industri selama 22 tahun. Dan dah 10 tahun lebih lah saya di UniKL sebagai pengajar lah. Jadi bila saya mengajar tu berbeza. Berbeza bila kita cerita, contohnya kita cerita apa itu bond, apa itu nama interest rate, kita boleh relate dengan kerja. Kalau kita cerita dengan bank, macam Faiz kerja dengan bank, kalau mengajar boleh ceritalah pasal apa interest rate. Kenapa kita ambil personal loan kira macam ni, kenapa kita ambil credit card kira macam ni. Tapi kalau setakat nak kira-kira tu, yang belajar akademik pun boleh memang boleh. Tapi penyampaian dia punya tu lain. Penyampaian lah. Cara kita menyampaikan tu lebih berkesan. Dan kita boleh hinggakan, kita tahu benda tu, kita boleh minta student, you buat case study ataupun you buat presentation, kita tengok macam mana you faham. Berbeza. Betul. Bapa ni ada bincang dengan CEO of Yayasan Penaju Ibrahim Sani. Beliau bercakap tentang explanation ataupun TVET dan juga professional paper ni berbanding dengan degree. Contoh degree dalam IT, first year you belajar sesuatu, by the 4th year it's possible untuk ilmu yang belajar pada first year tu dah audited. So of course lah Ibrahim Sani dia nak push
bukan push lah, dia nak katakan professional paper ni is a legit way of becoming an accountant. Tak not necessarily kita pergi ambil 4-year degree dalam accountancy, why not kita just ambil 2 years ataupun 1.5 year dalam professional paper such as ECCA. What do you think about that? I think for accounting, kalau cerita pasal accounting, dia selain daripada SCCA, dia ada CPA. Betul. CPA Australia, dia ada 2-3 lagi. Saya ingat nama. IACW. Banding IACW dengan cari SCCA. Kan ICAEW, I tak ingat lah. Lah. Dia tu lah tu. Nama orang. Kalau orang belik-belik kan. ICAW ni, dia, you belajar, lepas tu you keluar, you kerja sekejap, you masuk balik. Kerja, masuk balik. So dia mungkin habis ambil masa yang lebih lama daripada kita ambil degree dan kita buat SCCA. Dan produknya berbeza. Sebab student tu dia attach dengan working place dia. Dia bekerja dan dia buat, dia belajar. Lepas tu dia masuk balik. Jadi dia lebih matang. Okay. Saya ada pelajar-pelajar di UniKL yang ambil accounting. Kita nampak perbezaan apabila kita biar dia buat internship awal. Instead of the last semester dia ambil internship, dia pertengahan tu dia ambil. Mungkin lepas second year ke. Okay. Dia keluar, dia buat internship. Jadi bila dia masuk tu, dia jadi matang tau. Okay. Dia jadi matang. Dia dah intern sekejap lah. Dia intern. Dia dah tahu apakah bila dia bekerja dengan orang, apa yang orang nak daripada dia. Selama ni dia belajar, dia tak tahu apa yang orang nak daripada dia, betul? Betul. Dia setakat tahu belajar, orang buat macam ni sebab tu je. Bila dia tahu, kenapa kesan daripada dia, apa yang dia buat tu, dia jadi shock. Tapi kan doktor, employers such as myself, kita orang bila students ni nak ambil internship, kita orang bukan entai lah, tapi macam pelik sikit lah kenapa ada universiti. Now I guess I understand the reason lah. Tapi kita orang tak suka bila universiti letak internship tu kat tengah-tengah. Sebab kalau dia bagus and dia tak intern dengan kita 3 tahun pula. 3 bulan, 6 bulan lah. Selalu maksimum ada yang setahun. I tak nak dia macam dia kena pergi balik. Sebab dalam masa 3 bulan tu kita boleh measure dia. If they are good, we want to absorb them. Tapi dia kata saya kena balik untuk 2 tahun. Padahal benda yang dia buat tu benda-benda teknikal. Contohnya video editing, multimedia. Sebenarnya kalau bagus lah. Anything further is good for you. Betul for your degree, you can ambil degree lah. Tapi kita sebagai employee macam kita tak nak dah bagi dia internship and then dia bagus and then kita tak boleh ambil dia. Nak ambil dia lagi 2 tahun boleh, tapi entahlah kita dah bergerak jauh lah. Bagi saya itu bergantung kepada courses lah yang dia ambil kan. Ada setengah tu sesuai lebih macam tu, macam accounting tadi kan. Subjek yang quite technical, yang orang nampak macam baca je, sebenarnya dia very technical. Kalau kita ajar online tak jadi apa, tak boleh. You kena face to face dalam accounting. Bukan waktu dia belajar dia apa dia panggil lah, case studies lah. Case study you boleh buat, tapi actual is the best. I see. Macam kalau orang kata nak belajar bahasa Mandarin, bagus pergi China. China tu nak belajar bahasa Jepun, pergi duduk kat Jepun. Ada kenal seorang ni, dia ambil program KPT, if I'm not mistaken, I think it was many years back waktu jumpa dia kata dia masuk program ni, dia tak tahu apa-apa Mandarin, dia kena campak ke China, hidup terus. And then dia belajar bahasa China senang je. Kalau kita tanya foreigner macam apa, kita duduk kat Malaysia, yang akan tanya, berapa orang yang pandai bercakap bahasa Malaysia? Ramai lah. Duduk Malaysia tak ramai. Tapi kalau dia campak dia kat Indonesia, pandai dia pick up bahasa Indonesia. Kenapa pula? Sebab dia kat Malaysia dia boleh. Kat Malaysia dia boleh cakap bahasa Inggeris. Kan? Orang faham macam ni. Tapi kalau Indonesia, tambah dia hantar ke kampung-kampung kan. Tak boleh cakap English. Ya, tak boleh. Dia terpaksa belajar bahasa Indonesia. Dan dia pandai. Bila kita jumpa dengan Muhammad Saleh tu, Mina Saleh ni, dia dengar dia cakap bahasa Melayu, dia mesti keluar bahasa Indonesia. As opposed to bahasa Melayu. As opposed to bahasa very rare. Rare lah kan. Sebab dia belajar bahasa Melayu. Bahasa kat mana? Kat Indonesia. Sebab bapak lah sama Barack Obama pandai cakap bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Barack Obama kan dulu dia kecil membesar di Jakarta. Tapi dia masih. Ada lah sikit dia kata kan. InsyaAllah kita boleh interview dia satu hari nanti, doktor. Amin. Tapi itulah this is what we call learning through immersion. So kita belajar melalui berada di tempat tu dan kita dengar dan kita faham. Tak perlu angkat tangan pun, just tengok-tengok faham, dah faham. Dah faham lah. Orang angguk kepala, geleng kepala dah faham. tapi doktor, I perasan jugalah, maybe this is not a new phenomenon, tapi ramai juga degree atau graduates, tak kisah degree atau diploma, dia masuk kerja, dia macam tak tahu apa-apa berbanding dengan apa yang dia perlu tahu untuk menjadi seorang employee yang baik. Itulah kadang-kadang, sebab kadang-kadang kita jadi student ni, saya pun cakap kan, bila you kerja kat sana, kita boleh ajar you macam-macam. You pergi internship ke semua kan. Tapi bila masuk internship, employee akan komplain. Datang ikut, dia kata maaf cakap lah, ikut suka dia. Kan.
Orang pakai kasut proper, dia pakai sneakers. Sini okey lah kan. Bos dia pun pakai sneakers. Tapi kalau pergi kat bank ke, takkan pakai sneakers. Okay. Kan? Jadi how to dress. Lagi satu lagi, macam nak bercakap dengan colleagues ataupun yang lebih superior. Senior lah. Okay. Itu yang jadi masalah. Jadi dia tak pandai dress. Dia sebenarnya dia kawan dengan kawan-kawan dalam grup tu je. Bila jumpa bos nak panggil apa. Nak panggil encik pun tak tahu, tak keluar bro. Takkan pakai bro kat bos kan. Tapi kadang bos kat office ni pun bukannya orang tua pun, just maybe setahun 2 tahun extra senior bagi kita. Senior okey. Bro, sister. Okay, Tata, kita akan start berbincang pula ya pasal isu yang kedua pada hari ini. Isu yang lebih besar, lebih penting, dan isu ni pun telah diceritakan sepanjang minggu ini, iaitu Budi Madani ataupun Budi 95 ya. So obviously kita tengah refer kepada Ron95 punya, I would say is this still subsidy? Is it subsidy still? Lagi murah banding dengan harga market? Yalah, orang berbudi kita berbahasa kan. Tapi Faiz, saya pun banyak diwawancara pasal ni di TV, di surat khabar. Letih juga saya pun menjawab banyak dalam media kan. Maaf doktor, kita akan tanya lagi sekali. Tanya lagi sekali. Ni untuk audiens yang berlainan sebab itu kat surat khabar dan berita. Tak tahu siapa saya tengok TV lagi. Adalah wawancara kan. Okey, saya sebenarnya kita punya pendengar ni ramai orang muda, anak-anak semua. Yes. Jadi saya nak bagi kronologi dulu. Boleh. Bagi orang faham. Boleh. Apa benda ni Pudin? Okey. Sebab apa kerajaan nak merationalisation kan apa nama subsidi ni? Sebab subsidi makin hari makin banyak. Tiap-tiap tahun bertambah. Ya? Jadi maknanya setiap harga minyak yang kita dapat di sekarang ni RM2.05 tu, harga sebenar RM2.60 katalah. Kan? Jadi kerajaan dah subsidi 55 sen seliter. Berapa liter satu hari yang kerajaan kena subsidi? Kan? Itu menjadi satu masalah sebab penduduk bertambah, penggunaan juga bertambah. Jadi banyak isu lah. Orang kata T20 saja yang memang pun T20 yang dapat lebih dia yang subsidi sekarang ni sebab dia kereta banyak, kereta besar dan travel sana ke sini kan. Betul. Dia pakai lebih. Walhal sepatutnya kita nak bagi lebih kepada B40 dan juga M40. Okey. Benda ni bukan benda baru. Saya ada juga berbincang dengan peniaga-peniaga stesen minyak. Sebenarnya Faiz, tahun 2010 kerajaan dah cuba buat. Buat apa tu? Buat untuk mengadakan cara yang baru untuk mengubah subsidi. Tahun 2010 dah mula. Okey. 2010. Dia orang dah buat, ada test sebenarnya. Tapi tak berjaya sebab masa tu teknologi tak sampai lagi macam sekarang. Ini 15 tahun cerita punya je. Teknologi tak sampai, coverage tak ada, speed tu tak ada kan. Dan kalau kita ingat, bab subsidi ni ada 2 pentadbiran kerajaan dah buat. Which dulu masa zaman Najib sebelum Najib Sebelum Najib Palah. Okay. Apa yang Palah buat? Dia buat, ingat tak, dia bagi duit. Kalau berapa kita punya road tax, dia bagi cash, lepas tu dia penaikkan harga. Tak ingat lah waktu tu. Tak ada, you kat sekolah ni, kat overseas kan. Itu berlaku zaman Palah. Tapi zaman Pak Lah jugalah Ron95 jadi RM2.80 masa tu dia naik kan. Lepas tu tapi dia bagi cash one lump sum sekali je. Setiap tahun dia sekali je. Dia bagi one off cash. Lepas tu harga dinaikkan sekali. Waktu tu harga tak bersubsidi kalau RM2.8 masa tu dinaik, saya tak ingat tapi dinaikkan harga lebih daripada pasaran. Lebih daripada pasaran. Lebih daripada yang pasaran sekarang lah. Mengikut pasaran sebenar lah. Mengikut pasaran sebenar. Dia market rate lah pada waktu tu. Market rate dinaikkan. Pada zaman bosku jadi PM, itu orang mungkin ingat, masa tu harga minyak di-floatkan, diapungkan. Minggu by minggu kan? Minggu by minggu semua akan beratur kan. Kalau minyak dah dengar bunyi kan, minyak akan naik harga kan. Dia beratur lah semua kat stesen minyak. Betul. Sampai lari ke sana, lari ke sini kan. Sanggup di highway sanggup. Sebab untuk seminggu punya cerita. Betul. That was then lah. Bila kajian bertukar 2018, kita balik kepada apa yang kita ada sekarang. Flat kan? Flat price lah. Tukar kerajaan dan tukar kerajaan kan. Lepas election 2022, yang sekarang ni percubaan kerajaan Madani ni pula, dia nak buat yang Budi Madani ni, dia menggunakan cara yang lain, iaitu secara operasional, iaitu menggunakan teknologi. Kan? Menggunakan teknologi makna apa? Menggunakan data secara real time. Real time ni maksud dia now lah. Utara panggil dan tu jugalah, time tu juga, dia akses terus ke dalam sistem. Sistem padu.
padu tu akan beritahu, okay, kita ada RM300. 300 liter okay sekarang. Itu first time. Lepas tu, dia akan check balik dengan padu. Berapa kita cukup. Bila kita bayar cash. Kalau kita nak beli secara kredit, pakai credit card, 2 kali verification, Faiz. Satu, masuk kad tu, dia akan pergi dekat bank balik cakap, okay, kita lock 200. Kan, selalunya kan. Lepas tu, sistem tu akan pergi pula kepada padu, tanya pula padu tu, okay, berapa liter dia entitled, berapa balance dia ada. So akan tambah maybe 7 to 8 seconds. Kan? Jadi lama sikit. Tapi kalau kita nak percepat kan, biasanya kita pakai one-off verification lah. Which is yang dia orang kata pakai touch and go, settle dan pelbagai-bagai apps lagi yang akan datang lah. So kita ada Caltex on the go. Caltex kecoh sikit sebab ada orang kata dia pergi stesen minyak Caltex. Ini maybe isolated case ya. Tapi stesen minyak tu kata kalau nak 199 per harga, 195, kena pakai apps Caltex. Kalau tak, you kena bayar macam you tak dapat. Tapi tak start pun lagi. Tak start pun lagi. Jadi benda tu akan dimulakan dengan askar 27 hari bulan. Lepas tu 28 hari bulan. Lepas tu the gap sejak 29, 30 fully launch. Fully launch kepada semua. Satu, kalau mengikut Presiden Persatuan pedagang-pedagang minyak ni, stesen minyak ni, satu hari ada 2.6 pembeli minyak. 2.6 juta. Satu hari. Macam mana sistem tu nak handle? Itu akan jadi satu test lah. Adakah sistem ni yang sama dengan SARA baru-baru ni? Mungkin sebab dia akan back kepada padu. Sebab tapi dia orang kata based on the testing tu okay. Kan? Tapi testing berapa ramai, doktor? Ya? Testing berapa ramai? Iyalah. Actual berapa? Sebab SARA waktu the first day launch, so obviously kita semua tahu crash. So banyak troli dekat pasar besar. Orang tak boleh beli barang-barang yang dia dah nak beli tu. Dia terpaksa let go. So kesian lah dekat para pekerja tu. In my opinion, patutnya kalau setakat dah letak barang tu RM100, you should be able to bayar lah RM100 kan. Tapi dia dah nakkan RM100 the choice of day tu mungkin jugalah. Masa SARA tu saya tak ingat dia buat hari apa. Hari Minggu ke hari biasa. Tu tak ingat lah. Itu saya tak. Tapi untuk budi ni dibuat pada hari Selasa, middle of the week. Middle 30 September, hari bekerja. Kalau ada apa-apa, orang tu boleh masuk betul kan? Mungkin lah. Itu mungkin ada rasional lah daripada kajian. Sama juga dengan IT. Soalnya kalau dia nak push apa-apa, dia akan push hari Isnin, Selasa. Dia tak akan push hari Jumaat. Ya. Nanti dia hang semua kan. Dia hang susah kan. Jadi kita tengok macam mana. Sebab semua orang standby. Dari segi testing tu okay. The other issue is coverage. Coverage meaning? Meaning kawasan-kawasan luar. Contoh di Felda. Di Sabah. Burak oil. Macam mana you nak verify dengan sistem? Bukankah dia orang dapat sistem yang macam apa tu panggil lah? Sama macam SARA punya sistem tu. Dia ada macam satu payment terminal tu. Ya, betul. Tapi kalau tak ada line, kalau tak ada, jangan cerita 5G dengan 4G. 3G pun intermittent sikit sejak so dia akan lambat lah. Dan dia akan bayar pada harga tanpa subsidi. Ya. Itu yang bahaya lah. Ya, itu yang akan menjadi tanda tanya. Tapi kita harapkan janganlah pada 30 hari semua orang pergi sebu. Kan? Cuma kita tengok yang biasa isi minyak ni 2.6 million ni bagi dia pandai-pandai schedule pada macam tu kan. I see. Jadi kita jangan orang kata jangan orang berbudi kita berbahasa. Betul. Jangan keluarkan bahasa-bahasa yang tak elok. Special online. Untuk yang tak tahu lagi, Financial Faiz pun I lah tu. Dah pun register untuk settle punya app dan dah verify. You verify dah banyak benefit lah dari segi money bila tak dalam wallet ni lebih banyak. Tapi yang lebih penting adalah you boleh dapat budi Madani ataupun budi 95 ni. So kalau you tekan sini, ada tak any information yang penting? Okay, tak payah tulis kat sini. Saya pun dah pakai, saya pakai settle juga. Saya pun dah check juga. So dia tulis sini eligible to pay subsidy price of 199 per liter. Kalau not eligible, dia bayar RM2.5. Subsidized for the first 300 RM2.6 tak, dia kata kalau tak eligible, pay at pump price. Okay, maknanya masih ada kuota lagi lah. Sekarang masih eligible balance adalah tu, ada kat situ. So boleh try settle. Mudah je. I register semalam. Dah settle. Cuma belum verify sebab sebelum belum ada keperluan. Saya memang selama ni memang pakai settle Pakai settle so maknanya doktor memang kena pergi ke apa dia panggil Petronas lah.
Petronas tak kisahlah, most of the time saya pakai. Jadi senang sebab bukan apa, stesen dia banyak. Dia banyak, jadi mudah bagi saya kan. And dia punya ini bukan advertisement untuk Petronas boleh je. Tapi sebenarnya saya cakap saya sendiri lah kan, personally. Tapi kalau tak ada, saya pergi akan stesen lain. Betul. Tapi saya suka Petronas sebab dia punya surau tu bersih. One of the thing yang macam saya cakap, kalau pergi Petronas kita tahu surau ada and proper. Itu kalau personal tak mestinya ada, kadang-kadang ada, tak ada. Kita nak tanya pasal this thing kenapa 300 liter saja? Kenapa tak 400 liter ataupun kenapa tak 200 liter? Okay, kenapa 300 liter? I think ada MOF keluarkan statement, dia kata on average Malaysian pakai antara 150 ke 200 liter. Okay, average on average per person per month. 300 liter kita ingat bukan RM300. Based on RM1.99 saya dah kira RM597.600 lah. Kan? Which is on average person tu mencukupi. Betul. Cuma kalau wife dia pakai kan, wife pun akan dapat lagi kota dia 300 liters. Cuma yang saya nampak ada gap sikit ni adalah di kampung. Di kampung-kampung. Anak-anak yang pakai motor kat kampung tak ada lesen. Okay. Kan? Jadi akan bergantung pada kota bapa atau mak dia lah. Tapi kalau I boleh interject in this one, tak ada lesen tak payah bawa. I mean, bukankah kita pula ada lesen untuk bawa motor tu? Tapi kalau kita pergi tengok, sekolah kampung banyak yang tak ada lesen. Tapi just because dah dinormalize kan, masalah itu tak boleh. Jadi in a way, Faiz betul lah. Dia positively, orang akan push orang ambil lesen. Untuk ambil lesen lah. Ya, ambil lesen. Dan dululah wakil rakyat kan, kat Selangor ada buat. Ingat ada Menteri Besar Selangor, ada buat program di luar bandar untuk minta anak-anak muda ni ambil lesen. Dia sponsor ke? Ada, dia disubsidize. Dia subsidize sikit lah. Saya ingat tak murah je, sampai RM150 je dia bayar macam tu lah. Dia bayar RM150 tapi nak ambil lesen tu lagi mahal Tak, orang bayar RM150, the rest tu dia top up lah. I see. Maybe itu adalah satu cara untuk bantu stesen company yang memberikan latihan. Itulah untuk mungkin orang luar bandar, YB dapat tengok hal ni kan. Mungkin kawasan-kawasan yang nak election ni, Sabah misalnya kan, mungkin melihat satu benda yang perlu dibuat. Perlu terutama sekali macam doktor sebut lah dana election. But doktor, 300 liter ni banyak. Even kalau you bawa kereta besar-besar, contoh macam Mercedes BMW ke, these are petrol punya vehicle. Saya tak cakap pasal Ford Raptor, Ford Ranger sebab itu diesel. So tak ada kena-mengena dengan this 195 Even kalau pakai Alphard pun, tapi Alphard tak ada pengalaman lah. So kalau BMW 1 liter 10 km. Kalau bawa laju maybe 8 km. Kalau 300 liter you boleh pergi 2,400 km sebulan, which is jauh lah. My rumah dekat dengan my office, so tak ada masalah. Tapi 2,400 ni maknanya adakah this Budi 95 ni bukannya, it's not about subsidi bersasar? Sebab doktor tadi awal ada kata pasal subsidi makin meningkat di Malaysia, tapi orang kaya masih lagi and bila orang kaya guna, dia memang pakai 300 liter. Ini saya nak ada yang saya nak tambah sebenarnya. Bukan saya nak kritik ataupun nak mengomen, sebab kita berbelanja beberapa juta, saya tak tahu berapa juta lah untuk buat padu. Sistem padu. Dan dikatakan padu ni lah akan menjadi dasar, diberitahu sebelum ni, ataupun menjadi asas untuk pengiraan pendapatan isi rumah bersih. Kalau ikut YB Rafizi dulu lah. Betul. Kan? YBM. Dia isi. Jadi kalau kita tahu pendapatan isi rumah bersih yang sebenarnya daripada padu, boleh extract dari itu, kita baru tepat subsidi bersasar tu. Betul. Tetapi pelaksanaan Budi ni mungkin tak sampai ataupun ada komplikasi sebab ada banyak isu. Orang duduk dekat Seremban, kerja dekat KL, orang duduk kat Melaka, kerja dekat KL. Macam mana you nak kira taraf hidup ni macam mana? Enforce Kota Baru, Perlis kan? Jadi beza. Jadi mungkin kajian ambil satu model sekarang ni, kita tak sampai kat situ. Kita hanya bagi purata 300. Tapi sekurang-kurangnya, nak jawab soalan you ni, sekurang kajian tahu sekarang, what is the maximum amount? Which is 300 liter lah. 300 liter. Berapa dia kena? Dia kira dah eligible untuk ni, dia dah kira 16 juta orang. Bukan semua, bukan 34 juta. 16 juta orang. 16 juta apa tu doktor? Yang entitled untuk, sebab dia ada driving license driving license. 16 juta orang. 16 juta you kali dengan RM600. Okay, RM600 lah. RM600 lah kan. Kalau kita katakanlah subsidi itu RM2.60,
tolak RM1.99. 60 sen lah. Lebih kurang kita ambil 60 sen lah. Macam 61 sen lah, 60 sen lah. 60 sen kali dengan 16 juta tadi. Kali dengan 300 liter pula. Sebab dia 300 liter, 60 sen. RM180 darab berapa tadi? 16 juta. So, you boleh tahu sebulan maksimum. Itulah dia. Yang kerajaan perlu bayar. Itu yang nak dikontrol oleh kerajaan. I see. Kalau dulu, dia ada naik. Kena pula hari raya ke, kan, cuti panjang ke, zoom, kan. Jadi itu yang jadi kita kena tengok benda ni daripada segi jangka panjang lah, Faiz. Okay. Memang awal ni memang banyak imperfection. Okay. Macam real time, macam saya cakap tadi, coverage, data, apa semua tu akan berlaku. Kejap downtime, phone pun hilang network. Kan? Apatah lagi sesial minyak, kan? Ataupun hilang IC. Okay, tak apa. Dan how about seludup, doktor? So 300 liter ni cukup untuk menghalang penyeludupan. Itu mungkin salah satu poin kajian consider lah kenapa dia letak 300 liter, kan. Tetapi kalau orang tu nak buat, boleh buat juga. Maknanya dia pakai orang punya IC, orang bagi orang punya IC, abuse of IC, kan. Tapi dia remeh lah sebab dia nak beli hanya 300 liter je sebulan. Jadi control lah sikit. As opposed to dia boleh fill up the whole tank. Jadi orang panggil remeh. Baik, doktor dia kata pasal orang yang ada tinggal jauh lah. Dia tinggal di Seremban, kerja di Rawang. Macam mana kata? Without bunyi macam jahat sikit. Is it adil kepada Malaysians yang membayar cukai? Semua Malaysians. Bila ada setengah yang pilih untuk tinggal berjauhan sikit daripada tempat kerja. Dan dia perlu mendapatkan subsidi, dia akan guna banyak lah. Itulah. Saya ingat satu yang kita baca yang hot itu. Kita pasal cikgu. Cikgu tu. Cikgu tu duduk kat Cyberjaya. Hari-hari berulang ke Muar. Johor lah. Batu Pahat ke. Batu Pahat ke Muar, saya tak ingat. Kereta. Hebat ni. Betul dia lagi. Saya kata betul banyak pada kereta dia. Kan? Kereta dia saya rasa tak pakai minyak kan. Jadi benda-benda inilah yang akan perlu kajian kena buka feedback. Maklum balas. Supaya orang boleh minta. Saya special case saya macam ni. Saya bekerja di sini, saya tinggal di sini. Boleh tak saya request additional? So case to case basis ni kajian sepatutnya kena tengok lah. This is what make the system more responsive, more real time. Kan? Cuba juga kalau itu dia dapat travel kan, tiba-tiba dia akan pergi long distance kan. Itu biasanya company akan bayar lah. Tapi kalau kita nak cakap pasal benda ni, waktu padu start dulu tu ada orang kata kalau gaji RM10,000, anak 2, you punya baki untuk berbelanja tu lebih tinggi banding dengan gaji RM10,000, anak 8. So yang anak 8 ni perlu diberikan bantuan lebih. Ada orang kata itu adalah pilihan masing-masing. So kenapa Malaysia, nak ada anak 8? Kena anak 8 satu hal. I mean maybe kalau kita orang yang baik, kita kata itu rezeki, tak apa. Tetapi dari segi fiskalnya, mengapakah orang yang ada anak 8 ataupun orang yang pilih untuk kerja berjauhan daripada keluarga ataupun jauhlah daripada Cyberjaya ke Johor ni, kenapa dia ada hak untuk mendapatkan subsidi yang lebih berbanding dengan rakyat Malaysia on average? Doktor kata tadi, MOF kata average adalah 150 liter per month. Which is sebab betul lah. 160 liter bagi 4 minggu, 40 liter. Beza maybe 40 liter penuh. Seminggu pun maybe tak pakai satu tank. Depends on you punya distance lah. So tak boleh lah your special case tu membuatkan kerajaan terpaksa tinggikan just for you. Sebab patutnya kita ada limit of the amount of subsidi yang kita perlu pakai. Kalau pilihan hidup kita ni membuatkan kita perlu pakai banyak subsidi, kita tak layak, I rasa lah, dalam meminta subsidi lebih daripada average. Mungkin kat sini satu saya tambah tu. Saya tak ada jawapan sebenarnya. Itu sebab itu situasi itu situasi kan. Berlaku betul lah Faiz cakap tu. Dia juga akan merubah pola cara kita. Ada orang sekarang ni tak bawa kereta, dia akan ambil public transport. Motor lah. Ambil motor transport. Dia akan merubah. Kan? Kenapa? Benda ni lah yang akan merubah. Selama ni kita cakaplah kita negara yang makmur, kita tak kisah. Pergi KL pun seorang-seorang pun tetap kita drive juga. Whereas kita ada MRT, ada LRT, ada monorail, boleh pun. Cuma kita malas lah nak jalan kaki sikit. Kan? So jadi, dia pilih untuk bawa kereta. Ya, pilih bawa kita. Sekarang ni mungkin kena fikirlah. Kalau sekarang kita ada subsidi yang RM50 tu kan, untuk pas bulan tu. Betul. Parking kereta, macam saya parking kereta ke MRT, saya naik. Sampai juga. Jadi saya tak cerita traffic jam. Jadi mudah kan. Tapi itu terpulang lah pada lifestyle.
Lifestyle. Itu saya suka ada satu statistik ni kelakar yang dikatakan Malaysia adalah negara yang kedua selepas Indonesia di dunia yang paling malas jalan kaki. Malaysia yang kedua? Dalam ni. Dunia? Malaysia dia kata sebab kata orang kita mesti nak bawa kereta atau naik motor pergi mana-mana. Sebab betul tak kita punya part of it mungkin cuaca dan maybe sebab minyak kita murah sangat tak? Mungkin kan. Jadi orang kita tak suka jalan kaki. Whereas kalau kita pergi negara luar, tak apa, kalau kita pergi negara luar, cuba kita pergi tempat-tempat lain. Kita mesti akan suka mau tak mau kena jalan kaki ya. Betul. Bagi tak kisah sebab mahal doktor demi kereta. Ya, macam pergi Jepun. Waktu tu bulan 5 masih sejuk lagi tapi dah rasa panas-panas. Sama tu panas doktor. Bukannya lebih sejuk daripada Malaysia pun. Panas. Jalan kaki. Dia jalan kaki juga. Tapi orang kata jalan kat sana tak berpeluh kan. Berpeluh. Berpeluh kan? Berpeluh doktor. Tapi sihat lah. Saya pernah pergi macam di Denmark ya. Denmark jarang pergi. Jadi Denmark ni orang suka public transport and public transport dia very efficient. Kan? Orang suka lagi naik bas. Kan daripada orang bawa kereta. Satu minyak dia mahal. Minyak dia ya Allah takut saya tengok. Betul. Minyak dia bukan saja tak ada subsidi, dia cukaikan lagi. Sebab dia nak bagi orang jangan ambil bawa kereta. Jadi ada negara Skandinavia ni kan dibuat macam tu. Tapi kan doktor kalau nak berubah MOT, Anthony Loke and beyond that lah, the whole cabinet lah, sebab nak cakap pasal pembangunan public transport ni, dia bukan up to Anthony Loke je, Ministry of Transport. Dia nak letak LRT punya rail tu dengan kolom-kolom dia tu, dia kena lalu rumah orang. So kena ada kerjasama dengan KPKT pula. Kena ada kerjasama dengan Menteri Wilayah pula. Macam nak kena buat doktor. Tapi kalau tak ada kerajaan yang fikir pasal benda ni, dia setakat mengmahalkan setengah barang, terutama sekali minyak. Orang tak ada option. Dia terpaksa naik juga motor, terpaksa naik juga kereta. Tapi DP cost of living tu akan naik sedikit lah. Betul. Jadi itulah macam-macam lah orang kata. Ada pula orang kata bagaimana pula orang yang bukan Malaysian yang servis kita. Contohnya Bangla potong rumput. Lepas ni harga potong rumput naik lah. Sebab dia tak ada isi lagi RM1.90. Dia kena isi RM2.60. So maknanya benda ni akan ada cascading effects Ada. Dia akan ada multiplier effect. Memang Bank Negara sendiri pun ada laporan dari awal dia pun tak tahu berbudi yang macam ni. Tapi dia dah kata unjuran masa tu kalau harga minyak ni dilaksanakan, dia tak cerita pasal RM1.99. Dia pun masa tu dia buat kan. Dia tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi lah. Dia kata inflasi sekarang 1.4%. August latest naik sikit. 1.3%. Dia punya unjuran 2.5 to 3.5%. Bila pelaksanaan subsidi besar ni. Tapi kan doktor, 199 tu cukup untuk semua orang. So sebenarnya adakah harga 195 ni turun atau naik untuk semua orang? Yang tak abuse Actually murah lah. Jadi murah lah. Actually the effect tu kalau kita kira, awal-awal tu akan jadi orang kata kekacauan sikit lah. Ini kata tak cukup, saya tak cukup, saya berniaga pasar malam, saya tak bawa kereta dis lori, saya bawa kereta saya sendiri. Saya tiap-tiap malam saya berniaga kat pasar malam. Kan petrol saya siapa nak bayar? Tak cukup saya 300 liter. Dan dia akan pass the cost to the kadang-kadang tu ada juga yang orang akan ambil. Kan masa hari tu, masa kita cerita pasal naik elektrik tu, ais naik daripada berapa sampai RM3 kan. Walau benda tu tak ada isu pun, kena panggil dengan KPDN kan. Akan ada. Betul. Akan ada manusia. Doktor, I ada komen sikit lah pasal yang berniaga pasar malam pakai kereta biasa tu. Kalau di berniaga, bukankah subsidi ni adalah meant untuk rakyat guna sendiri, bukan untuk berniaga? So kalau you nak berniaga, you memang kena bayar normal prices lah, sebab you make money kot. Ya. Betul. Tapi juga kita faham lah yang berniaga, ada orang yang bergantung 100%. Dia berniaga pasar malam ke pasar malam, pasar pagi ke pasar malam. Kadang-kadang tu di mana ada panggil car boot sale, dia akan ada. Okay. So dia berniaga lah kan. Dia berniaga. So mungkin 300 tak cukup, dia kena tambah lah. Okay. Tapi dia kata kenapa saya ni peniaga kecil. Saya ni hidup macam ni. Pendapatan saya lebih kurang hanya RM5,000 sebulan. Kadang tak sampai, dia kata. Jadi macam mana kita nak cater untuk semua orang kan. Tapi kalau cakap pasal minyak, how about minyak paket? Minyak paket tu sepatutnya untuk rumah saja. Tapi boleh tak peniaga kecil kata, saya peniaga kecil, saya nak pakai minyak paket. Padahal minyak paket tu sepatutnya tak boleh digunakan untuk peniaga. Kita tulis lah kat minyak paket tu. Hanya untuk kegunaan rumah. So konsep sama tak boleh pakai untuk 195. Kalau you kena bayar lebih sebab you pergi kuota 300 itu dah habis, bayar je lah.
in my opinion. Betul tak? Betul. dia ni kalau memang tak habis. Tapi dia over awal-awal tu Faiz, dia mungkin akan ada berlaku banyak macam lah. Tapi over a period nanti dia semua-semua pandai akan adjust. Contoh diesel. Okay. Contoh gas memasak. Kan? Tong warna purple dengan tong warna yang bukan purple lah. Yes. Pun ada masalah. Tapi sekarang pun okay, more or less dah core team lah. Dia adjust lah. Cakap pasal adjustment, dikatakan yang bawa Grab rider semua ni, dia boleh dapat kuota lebih tinggi tu. Nah, itu kalau mengikut, yalah, sebab dia dah tag along dengan Grab ataupun dengan Foodpanda kan. Jadi dia orang dah tahulah berapa dia punya travelling kan per month. Contohnya dia mungkin Foodpanda tapi dia tak aktif pun. Tak aktif sangat pun, sikit-sikit je buat kan. Macam mana dia punya education? Betul. Nah, dia dapat lebih. Dia punya isteri ada, so dia kan. Itu kena tengok juga. So tapi apapun, it has to be them to monitor. Tapi them tu apa? The company or? The company lah. Dari segi database kan, sebab dia kena update. I see. Takut ada yang apply tapi tak dapat. Tapi yang tak apply dapat pula. Lepas tu macam tak adil kepada semua orang. Cakap pasal tidak adil, ada je ura-ura dekat threads sekarang ni kata dia ada kereta EV. So maknanya dia ni orang berduit lah, sebab kereta EV pun koma-koma 100,000 ke atas. Dia kata aku tak payah pakai pun benda ni. So siapa nak pinjam IC aku? Macam mana kan? Benda ni it's bound to happen. Manusia macam ni. So apa pun program dasar fiskal kerajaan ni, dia bukan hanya bergantung kepada pelaksanaan dan penguatkuasaan. Rakyat dan syarikat swasta harus faham. Di sini rakyat ni dia kena buy in into the program. Dia kena faham kenapa dia ditujukan. Dan dia perlu melihat faedahnya daripada program ni. Kalau program ni berjaya, mungkin SARA akan bertambah. Sebab 10 hari lepas dilancarkan, PM akan umum belanjawan 2026 pada 10 Oktober. Mungkin tambah ke? Kita tak tahu kan. Jadi rakyat tu kena buy in. Jadi perlunya rakyat tu sedar. Dia tak buat benda macam ni. Dia tahu dia buat benda ni tak menguntungkan sesiapa. Sebab at the end, saya ni pembayar cukai. Itu duit saya. Kan? Jadi saya harus melaksanakan dengan baik. Saya juga menjadi mata-mata kepada kerajaan. Nampak pula dia pakai orang buat ni kan, penghidupan dan sebagainya. Dan juga pihak majikan juga pun boleh bantu. Kan? Boleh bantu bagi insentif kepada staff dan sebagainya. Kan? Dan penggunaan 300 liter macam mana. Encourage lagi staff untuk gunakan perkhidmatan awam. Pengangkutan awam, kan, dan sebagainya. Doktor, ada juga yang kata instead of pakai sistem ni, kenapa tak tarik je balik semua run 95p subsidy. Lepas tu bayar kepada siapa yang betul-betul memerlukan menggunakan sistem padu yang ada. Adakah sistem padu ni belum robust lagi? Dia punya data tak cukup lagi. Takut ada yang lopong-lopong di mana orang tak update punya data, dia tak dapat pun duit tersebut. Awal lagi saya dah explain awal. Kita dah spend banyak juta juga untuk padu ni. Mungkin kalian dah test banyak variable ataupun benda-benda yang dia tak boleh jawab. Contoh saya bagi distance, duduk kat Melaka hari-hari berulang balik ke KL Drive bawa kereta. Kan? Dia perlu buat itu sebab mungkin kat Melaka mak dia tak ada siapa nak jaga dan sebagainya kan. Dia tak nak pindah sebagainya. Tapi official alamat dia dekat KL. Tapi officially dekat Melaka. So padu tak boleh detect that lah. So benda-benda macam ni lah. So bab yang bagi duit dulu pun macam tu juga. Dulu pernah zaman Pak Lah dia buat macam tu juga kan. So tak jadi lah. Jadi benda tu kita dah lalui macam. So this is the third style lah. Third one third one lah. Dulu daripada dia bagi cash, lepas tu dia buat floating, lepas tu sekarang dia buat macam ni. Mana yang lebih susah kita tengok kan. Benda ni panas lah. Macam kita cerita dulu, apa pun nak buat pompang-pompang, cerita pasal SKDS yang diesel tu. Bising juga. Lepas sebulan 2 bulan tak dapat RM200. Tak dapat duit. Tak dapat duit lah. Dia kan dapat RM200 setiap bulan kan. Tak dapat. Ada dengar cerita jugalah. Tapi itulah, absorb lah. Kan. Daripada bagi tu, adakah you nak tunggu duit tu ataupun you buat macam ni. Kan. Tiap-tiap bulan nak kena bank in kan. Susah juga kan nak susah siapa juga yang nak kena bank in. Kalau orang tu jual kereta pula tapi dia tetap dapat duit pun susah juga. Pokoknya Malaysia is the first in the world. Hopefully benda menjadilah third time's the charm pernah dengar 1 kali 2 kali tak jadi, 3 kali insya-Allah jadi. Okey, doktor, sebelum kita tutup budget akan diumumkan dalam masa dalam sikit saya nak tambah, saya lupa very important point. Apa dia? Budi 95 ni yang jadi frontliner ni adalah stesen minyak. Stesen minyak Janganlah marah kat dia orang.
Kan, budak-budak yang kerja pam minyak tu, dia orang ni hanyalah the front end menyampaikan, melaksanakan. Kan, sebab sistem kerajaan dia mungkin buat the coverage saja, tapi dia buat check-in tu semua dekat KPDN. Itu saya ingatkan lah, orang berbudi kita berbahasa. Janganlah keluar bahasa-bahasa yang tak elok. Betul. Adakah in the future setengah orang akan dapat kurang atau banyak sikit? Maknanya mungkin. I mean based on IC dia dah track, okay, awak ni kita dah tahu awak bawa kereta mahal, awak diturunkan KPU daripada 300 jadi 150 je. Ada kemungkinan benda tu boleh berlaku. This is what you call real time data. Kalau nak jadi satu kerajaan yang digital, yang tahu kan macam tu, hari ni mungkin dia kaya, besok dia miskin. Ataupun kalau dia detect you tak ada kereta, you tak ada motor, tapi tiap-tiap bulan hang pakai 300 liter. Ya. Kan? Apa lah. Kan? Dia mungkin kerja, tapi dia kerja jadi stewardess, ada steward. Dia fly tiap-tiap bulan. Betul. Kan? Okay. Tapi bukan saya, jangan marah pula kat saya kan. Tak apa, I boleh buy into the program. Cuma I hope dia punya implementation tu lebih baik. Dan awal-awal ni memang akan ada isu sikit dari segi nak implement. Terutama sekali kalau mesin tu rosak. Dia kan dia bagi 1-2 mesin je satu stesen. Dia nak kena pergi tengah untuk isi dulu, isi kat sini je. Pakai credit card. Sekarang ni kena pergi ke hulu sini. Saya ingat kata syarikat minyak pun ada backup plan. Ada backup plan, tak tahu macam mana. Kalau contoh you nak isi, tiba-tiba line off. Macam ni you nak buat? Macam ni you nak verify? So macam mana? Ada backup plan? Tak ada? Dia kata ada backup plan. Tak kena tulis dalam ledger ke, kemudian check ke? Bit tough lah. Kan? Jadi banyak benda yang kalau tulis dalam ledger tu dah step backwards. Tak tahulah. Itu saya tanya lah ledger. Mungkin dia masuk dalam sistem, dia scan, dia simpan ke dalam sistem kan? Dalam dia punya sistem. Nanti bila on baru dia ni. Sebab sekarang ni kalau kita nak isi minyak pun ada this thing called system down, tak boleh pakai kad kredit. Now ada dua possibility if you percaya or if you subscribe to Murphy's Law. If benda tu boleh rosak, there's a possibility benda tu akan rosak. So dulu satu je benda boleh rosak. Kita boleh fallback pakai cash. Tapi now ada dua benda boleh rosak. Dan nak fallback macam mana, you kena bayar lebih lah berbanding dengan kita harap yang terbaik dan kita bersedia untuk yang terburuk. Amin ya rabbal alamin. Jom. Untuk bajet yang akan diumumkan dalam 1 minggu selepas video ni keluar pada hari Jumaat nanti. Jumaat lah. Apakah benda yang doktor harap akan berlaku lah? Akan di-announce kan? 10 Oktober DZ 10-10-25 bajet tu. Pun dah banyak jugalah benda-benda yang orang tanya. Jadi saya rasakan tetap juga fokusnya kepada fiscal policy, perbelanjaan kerajaan. Adakah dia akan naik lebih pada tahun lepas? Tahun ni lah belanjawan untuk tahun ni 421 bilion. Itu tahun ni 2025. 25. Adakah dia akan naik? Saya rasa dia akan naik. Of course dia akan naik, doktor. Sebab semua benda menaik. Berapa? Mungkin saya punya fokus tengok sini 450. Saya punya fokus lah. Saya tak tahu. I just like the number. Right. Sebab saya rasa fiskal akan bertambah, SARA akan bertambah, mana yang boleh sale dia akan nampak kan. Sebab padu pula. Budi tak nampak lagi bila dia buat bajet nanti kan. So banyak benda sebab dia lebih tekankan kepada kebajikan rakyat. Dan pada masa juga dia akan banyak fokus kepada IT, investment IT, AI. Sebab banyak benda-benda yang kita kena ikut. Belanjawan ni dia short term 1 year. Dia akan ikut the main plan. The main plan is RMK 13. Betul. Yang pun baru je. RMK juga ni dia banyak cerita pasal AI lah. AI di semua benda kan. Anwar Ibrahim. Taklah. Sebenarnya nama beliau sendiri lah. So banyak pada AI dan sebagainya. Itu banyak transformation. Dan saya nak lihat juga banyak isu-isu seperti kelasterian, cuaca. Sebab kita expect La Nina coming. Kan? Kita akan ada kemarau dan sebagainya. Betul. Mungkin harga barang ataupun harga sayur, harga tu akan naik. Apakah persediaan kita? Kan? Dari segi harga makanan dan sebagainya. Jadi tambahan pula ekonomi domestik. Saya rasa tahun depan, ini tak masuk dalam belanjawan, tapi saya rasa tahun depan mungkin ada satu kad lagi OPR. Satu lagi kad? Saya beri kad 2.5%. Sebab dia kena boost ekonomi domestik. Sebab export market memang slowing down. Dan kita dah nampak daripada data-data bulan Ogos, daripada data DOSM, bahawa ekspor kita ke US drop 16.7% year on year. Ogos kita punya import daripada US, import kita dari US drop 30%. Drop 30%. Drop 30% banyak tu. So kita punya trade dengan US ni dah shrink. So but at the same time kita berjaya juga diversify pada market lain seperti ASEAN, China, Korea dan sebagainya lah. Ada market like EU. So banyak diversification daripada US punya market. Dan kita lihat
global trade ni, saya cerita pasal ekspor lah. Ekspor lagi, dia akan lebih, impact dia untuk tarif lebih nampak pada 2026. Dia ni bukan slow down, dia macam mengstrukturkan semula lah trade ni. Tanpa faham cerita supply chain dan sebagainya, dia berubah. Dia akan berubah semua. Di mana US ni sekarang ni, dia dah cerita lah. Dia akan impose yang, yang 100,000 visa pada H1B. H1B tu yang visa untuk banyak bekerja di sana lah. Bekerja sana kan. Untuk foreigner bekerja di US, $100,000 $100,000 per person. Per person. So maknanya in general most companies tak akan sponsor lah unless you memang hebat. Dia nak orang hebat je lah. Jadi mungkin dia kena balik kan, dia nak create that job for American dan sebagainya. Jadi kita tengoklah sekarang Amerika punya market pun dah low down. So expect 2026 ni kita banyak bergantungan kepada ekonomi domestik. For me, doktor, sama macam doktor, tapi satu benda yang I look forward tu adalah nak tahulah pasal the exemption for CBU EV CBU punya import dan excise duty. Adakah patutnya 31 Disember ni dia last 2025. Tapi adakah ia akan ada kejutan di mana ia akan di-extendkan ke 2026 dan 2027 supaya boleh lambat sikit lah nak beli kereta EV. Mungkin kan. Jadi mungkin bagi murah sikit kot EV ni kan. Dah murah Alhamdulillah, based on tak ada cukai tu. Tapi kalau ada cukai balik, kereta-kereta macam Tesla ataupun kereta-kereta import lah, sebab sekarang ni yang kat Malaysia ni pun kebanyakannya memang import. BYD adalah plan untuk buat kilang kat Malaysia, tapi brand-brand kecil macam Zeekr di Malaysia amat kecil ya. Adakah dia akan buka kilang? Kalau dia tak buka kilang, mahal lah kereta tu. Mahal lah kereta. So dia mahal because of cukai, dia akan keluar daripada Malaysia. And then siapa yang dah beli kereta-kereta macam itu, mana nampak support kalau barang-barang tu rosak? Kalau enjin rosak ke, bateri dia mati ke, parts sebagainya kan. So adakah harga-harga yang kereta-kereta yang di CBU kan tu akan naik? Adakah jualan dia akan dapat diteruskan atau tidak? Itu akan menjadi isu lah tahun depan. Betul. Tapi saya rasa orang kata yang EV ni orang kaya je kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kenapa kerajaan rasional, kerajaan tak ada sales tax EV, tak ada road tax EV ni, sebab dia nak bagi lagi ramai orang pakai EV. Bila pakai EV, dia kerajaan tak payah bagi subsidi. Minyak subsidi 195 lah. Kan, dia tak bagi subsidi. Jadi kurang dia orang nak datang ke tempat-tempat kan, stesen minyak dan sebagainya. Betul. Itu yang isu dia. Tapi kalau kita boleh turunkan harga lagi pada untuk M40 jadi affordable. Contohnya Produa is coming up. Kan, lepas tu kita dengar IMAS 5 coming up kan. So hopefully less than 80,000 or 70,000. Kalau 50,000 lagi bagus. Kan, ramai saya rasa pelajar-pelajar kat universiti semua teringin nak pakai EV cars. Kan, bapak pun tak payah bulan-bulan minggu-minggu isi minyak kan, dapat dengan 300 liter dan sebagainya. Lebih mudah kan. Jadi good for the country dari segi environment dan sebagainya lah. Tapi kita tengok macam mana, adakah ia akan bersambung atau tidak lah. Tapi kebanjiran kereta-kereta EV daripada China tu membimbangkan saya juga. Cuma the adoption rate masih rendah lagi. Dia punya charging punya stations pun belum cukup, belum cukup banyak as per the target. Kerajaan tak bina this charging station, dia adalah private companies. Kerajaan bagi insentif dan advantages dia, tapi masih belum cukup. So tak tahulah kalau kerajaan nak teruskan the tax exemption untuk CBU import for kereta-kereta EV. InsyaAllah kita doakan. Baik. Thank you very much guys kerana menonton episode DAF Podcast pada kali ini. Ke-10 Ke-11 rasanya. 10 dah. Ke-10 kita akan ambil 1 minggu break sebab Dr. Amy akan pergi tak apa. Saya balik. Balik next week ada? Ya ada. Next week ada? Ada insyaAllah. I see. Okay. So kita akan jumpa minggu depan just before the budget insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.